Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memulakan fasa pemprosesan dan penghantaran dana bantuan bulanan bagi kitaran bulan Jun tahun 2026. Sistem semakan digital e-Maklum kini menunjukkan status kewangan bagi sesetengah lokaliti sedang berada dalam fasa urusan pengkreditan terus ke akaun bank para penerima yang sah. Maklumat ini amat penting untuk diberi perhatian segera oleh penonton sekarang kerana aliran dana bagi fasa ini dilaporkan bergerak lebih pantas di beberapa buah wilayah sekaligus membolehkan kelompok masyarakat yang bergantung hidup kepada dana kebajikan ini membuat persediaan bajet isi rumah dengan lebih awal berbanding bulan-bulan sebelum ini. Peruntukan kewangan yang sedang disalurkan oleh pihak kerajaan bagi fasa Jun ini melibatkan agihan dana tunai berskala minimum RM100 sehingga mencicah kadar maksimum RM600 sebulan tertakluk kepada jenis skim bantuan yang telah diluluskan. Program Jaringan Keselamatan Sosial Persekutuan ini merangkumi pelbagai kategori bantuan bersasar, antaranya termasuklah bantuan kanak-kanak, elawan pekerja orang kurang upaya, bantuan orang kurang upaya, serta bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik terlantar. Selain itu, agihan ini turut melibatkan dana pembiayaan bagi skim bantuan warga emas, bantuan persekutuan, bantuan anak pelihara dan juga skim bantuan latihan perantis untuk golongan belia. Berdasarkan tata cara pengurusan data perbankan komersial, sebarang data transaksi kewangan yang telah dihantar oleh agensi kerajaan ke institusi bank akan mengambil masa pemprosesan teknikal sekitar 2 hingga 3 hari bekerja sebelum pemindahan tunai selesai sepenuhnya. Memandangkan rekod e-Maklum telah pun menunjukkan status penghantaran fail data bermula 2 Jun, maka jangkaan awal bagi kemasukan rasmi tunai ke dalam akaun bank penerima adalah seawal hari Khamis, 5 Jun atau selewat-lewatnya pada hari Jumaat ini. Walaupun tarikh kebiasaan bagi urusan pembayaran skim ini adalah sekitar tanggal 10 hari bulan, perkembangan terbaru pada minggu pertama Jun ini merupakan satu perkabaran baik bagi kelompok penerima di lokaliti yang terpilih. Walau bagaimanapun, para penonton perlu mengambil maklum secara jelas bahawa mekanisme pengkreditan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini tidak mempunyai satu tarikh pelaksanaan yang seragam ke seluruh negara. Sistem pengurusan sedia ada menetapkan tarikh kemasukan dana yang berbeza-beza mengikut daerah, di mana ada kawasan yang menerima dana pada peringkat awal minggu pertama, manakala ada lokaliti yang hanya menerima pampasan pada pertengahan bulan, malah ada juga yang terpaksa menunggu sehingga penghujung bulan. Sehubungan itu, masyarakat dinasihatkan untuk tidak panik atau terkejut sekiranya terdapat laporan bahawa penerima di kawasan lain sudah pun mengeluarkan wang bantuan mereka, sedangkan akaun perbankan peribadi anda masih belum menerima sebarang transaksi masuk. Bagi golongan masyarakat yang tergolong dalam kelompok memerlukan namun belum pernah berdaftar, pihak pengurusan menegaskan bahawa kaunter permohonan bagi kesemua 8 skim bantuan kebajikan ini sentiasa dibuka sepanjang tahun untuk individu yang berkelayakan. Proses penyerahan profil boleh dilakukan melalui 2 kaedah, iaitu sama ada dengan hadir secara fizikal ke pejabat cawangan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran ataupun secara digital menerusi portal rasmi e-bantuan JKM di alamat jkm.gov.my. Bagi individu yang memilih untuk melakukan pendaftaran secara dalam talian, anda diwajibkan untuk hadir ke pejabat JKM tempatan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan dihantar bagi menyempurnakan sesi temuduga, verifikasi maklumat diri serta penyerahan dokumen sokongan fizikal. Kesimpulannya, proses pengkreditan bantuan bulanan JKM berkadar RM100 hingga RM600 bagi fasa Jun 2026 kini sedang berjalan aktif dengan jangkaan kemasukan seawal 5 Jun ini, walaupun garis masa bayaran adalah tidak seragam bagi setiap daerah di Malaysia. Tindakan susulan yang perlu anda lakukan selepas menonton video ini adalah segera log masuk ke dalam sistem e-Maklum peribadi anda untuk menyemak status terkini fail transaksi kewangan anda. Sekiranya akaun anda masih belum menerima sebarang pengkreditan sehingga pertengahan bulan, anda diminta untuk terus membuat rujukan rasmi dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah tempat tinggal anda untuk menyemak status fail kelulusan bulanan tersebut. Sila kongsikan maklumat laporan perkembangan pengkreditan ini kepada golongan warga emas dan komuniti memerlukan di sekeliling anda demi manfaat bersama.